Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Gade Lobster. Kali ini Gade Lobster akan pergi melancong ke Dalat, Vietnam. Kali ini rombongan yang melancong pergi bersama saya seramai 24 orang. Dan kami berkumpul pukul 5 pagi di KLIA 1. Kami akan bertolak pada pukul 8.55 pagi berlepas dari KLIA 1 ke lapangan terbang Ho Chi Minh, Saigon. Teruja pula di KLIA 1 ni ada mercu tanda negeri Melaka, negeri kelahiran saya. Berbangga menjadi orang Melaka. Okey, kapal terbang sudah sampai dan kami sedang bersiap sedia untuk menaiki kapal terbang ke Ho Chi Minh, Vietnam. Kami dah menaik, tapi majoriti dalam kapal terbang ni semua orang Malaysia lah. Alhamdulillah, perut dah lapar, dah dibagi sarapan, kita makan dulu. Alhamdulillah, kami telah tiba di lapangan terbang Ho Chi Minh, Saigon. Perjalanan lebih kurang 1 jam lebih lah, 1 jam lebih. Tak jauh sangat lah Vietnam. Inilah dia kumpulan rombongan kami untuk melawat ke Dalat, Vietnam. Akan tengah berkumpul dan menerima arahan dari pemandu pelancong kami. Nama dia Wanan, orang kelahiran Vietnam. Si Wanan ni dia pandai cakap Melayu lah. Dia kira Melayu campak lah. Dan dia seorang Muslim. Alhamdulillah. Inilah bas yang telah disediakan oleh syarikat pelancong kami, iaitu Gembara Travel. Alhamdulillah, bas selesa, mantap dan kukuh. Abang Alhamdulillah selama 4 hari 3 malam ya. So harap semua enjoy di sini. Masalah tadi semua simpan dekat KL dulu dah. Okey. So sini kita balik enjoy dulu Okey, kita nak bergerak ke Dalat selama 7 jam. So nanti kita akan berhenti makan. So di sini nanti yang akan guide kita ialah Wana lah. Sepanjang perjalanan dekat sini lah. So kalau ada sebarang apa-apa yang rasa badan tak sihat ke apa kan, cepat beritahu saya lah. Ada masalah apa pun beritahu. Alhamdulillah, kami telah singgah untuk makan tengah hari di restoran Haji Mansur. Sedap makan di sini. Memang selesa, cantik tempat dia, ada surau. Yang penting ada surau kan, kita boleh jamak semayang Zuhur dan Asar sekali di sini. Pasal perjalanan ke restoran ini pun memakan masa hampir 3 jam lah. 3 jam. Dan nak ke Dalat pun semua majoritinya dalam 7 jam seperti yang diberitahu oleh Ulia, leader yang mengikuti rombongan kami ini. Setelah menghadapi perjalanan selama 2 jam, kami telah berhenti di satu, boleh dikatakan R&R untuk melepaskan hajat-hajat kecil dan hajat-hajat besar. Untuk makan tak boleh lah, pasal sini tak ada tempat halal. Jadi nak minum air TO atau apa pun yang dikirakan kita boleh minum halal, bolehlah minum di sini. Alhamdulillah, kami telah sampai di Dalat, menempuh perjalanan selama 7 jam dengan penuh cabaran. Siapa yang mengikuti rombongan ini saja yang mengetahui betapa hebatnya perjalanan menuju ke Dalat. Alhamdulillah, restoran ni halal. Memang sedap makan di sini. Berselera sungguh rombongan-rombongan ni makan. Memang sedap. Buah dia tu pun sedap tu. Memang sup dia tu pun sedap. Semua sedap lah. Boleh kata berbaloi lah perjalanan menuju ke Dalat ni. Rupanya hotel sebelah restoran aja, dekat rupanya. Alhamdulillah, badan dah penat kan. Nak cari tempat untuk melaburkan diri. Sekarang ni proses tunggu kunci bilik. Semua dah tak sabar
nak melaburkan diri. Letih kau, 7 jam jauh dengan penuh cabaran. Alhamdulillah, dah masuk hari kedua kami di Dalat, Vietnam. Lepas ni berkumpul ke restoran untuk sarapan pagi. Beginilah keadaan sekitar hotel yang kami inapi. Keadaannya tenang, cuaca sejuk tau. Kena bawa baju tebal-tebal kat sini. Walaupun tak ada salji, tapi memang sejuk. Pagi ni saya sarapan nasi lemak. Oh, sedap nasi lemak dia. Mana kicap? Kalau nak masin kan, nak masin tambah kicap sikit. Sikit je, banyak sangat. Sedap je. Sedap je. Nasi panas rasa badan. Oh, banyak sangat Itu yang cukup dah lepas. Oh, ini dah siap Dah siap. Ambil roti, kicap, makan. Buat video drone. Siapa nak buat video drone tu sampai sana kontak dengan dia. Dengan apa, go card tu tiket dia satu orang lah. Dia kira satu kepala. Satu kepala 100,000 dong. Dalam RM7 lah. RM7 satu orang. Kalau nak naik 2 orang 150 untuk 2 orang. Sampai sana kita main-main, kita masuk terus ke rainbow flight dulu. Sebab tu di sana kan ramai. Kena kita beratur tunggu lah. Okey, lagi satu tempat yang kedua, kita on the way balik singgah menikmati Coffee Garden, Melon Coffee Garden. Kita menikmati sana, nak jalan-jalan santai-santai ya. Jadi sana kopi dia, kopi original punya di Dalat kan. Bila sampai sana kita order sendiri, menikmati ngopi-ngopi ya. Okey, telah sampai di Mongoland. Di sini boleh kata satu tempat taman permainan lah. Memang seronok berada di Mongoland ni. Hai 23 23 lấy thầy bảo. Đấy, mình nói không tính. Đấy sẽ không nước. Cái gì không? Bagi sesiapa yang nak menaiki gelunsur luncur ni, bolehlah mencubanya untuk dapatkan basic meluncur dahulu sebelum pergi tempat advance lagi mencabar.
Inilah dia tempat Gulung Su yang mencabar. Memang mencabar tau tempat ni. Dan sebaik-baiknya kita ambillah perkhidmatan yang disediakan untuk menjadikan video melalui drone yang telah disediakan, pasal dia memang menyimpan banyak kenangan untuk kita di sini. Drone. Inilah dia Gulung Su ataupun Rainbow Slide. Kalau datang sini mesti cuba. Jangan tak cuba. Memang satu kerugian yang besar kalau anda telah sampai di sini. Ini bagi kakak ya. Kakak dah kaya. Sangat-sangat ya. Si baik nak pun. Dia tengok ke mana-mana, kau duduk di situ. Aduh. Selong. Kau faham? Lagi dia. Selong. Dah cek. Abang dah cek burung balik kak? Tu letak bawah, Dia ambil video. Dia pergi. Masuk dalam dia keluar. Abang masuk. Sakit aja? Tak. Gigi tak ada. Makanan. Gigi tak ada. Tak gigi habis. Ni mama sini. Boleh. Tu banyak kan? Turun ambil. Ma, jom. Destinasi kami seterusnya ke Melin Coffee Garden. Kita kena kopi kat sini lah. Memang piau kopi dia. Oh, memang piau kopi dia. Tapi sedap. Dah mula dah si Wana ni nyanyi pula ni.
Okey, destinasi seterusnya ke satu taman bunga di Dalat. Memang cantik pemandangan di dalam ni. Begitu banyak bunga-bunga yang cantik, yang berkembang, yang wangi. Memang memberi keterangan kepada jiwa dan rohani kita. Okey, lokasi seterusnya kami menuju ke satu restoran untuk makan tengah hari. Oh, makan yang pun memang sedap lah makan dia. Alhamdulillah. Okey, selepas makan tengah hari, kami menuju ke satu lagi destinasi, iaitu di Datanda Waterfall Alpine Coaster. Sini kalau siapa yang berkeyakinan untuk menaikinya, dipersilakan. Destinasi seterusnya ke satu railway station. Boleh dikatakan kereta api lama lah. Destinasi True Viet ataupun satu tempat pemprosesan ataupun penjualan hasil daripada bulu.
Okey, dah pakai kena beli. Kan betul kan? Selepas itu kami dibawa ke satu shopping center ataupun tempat membeli jajan lah. Banyaklah makanan-makanan ringan di sini. Kacang-kacang, kerupuk-kerupuk yang hendak dibawa pulang ke Malaysia. Selepas itu kami dibawa pula ke satu lagi shopping untuk membeli belah. Di sini memang orang perempuan suka kau. Banyak baju-baju, banyak telekung, murah-murah. Hari ini adalah hari ketiga. Destinasi kami pada hari ini adalah ke puncak Gunung Daineng. Alhamdulillah, kami telah sampai di satu tempat perhentian untuk meleburkan diri, untuk melepaskan hajat-hajat kami yang kecil yang besar setelah menempuh perjalanan dari puncak Gunung Daineng ke Ho Chi Minh penuh dengan cabaran. Destinasi seterusnya adalah di Pasir Putih. Di sini ada permainan menaiki jeep. Pun mencabar juga di sini. Tapi kalau dah sampai, rugilah tak naik jeep ni. Kena naik. Takut terbang. Kak Aziz, mana Kak Aziz? Kak, duduk Kak.
jantung. Tak ada apa. Makan apa? Makan korang ke? Setelah melakukan aktiviti lasak ni, kami telah bergerak ke Ho Chi Minh dan singgah di restoran Haji Mansur untuk makan tenggari serta solat jamaah. Menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam, kami telah sampai di hotel untuk kami melabuhkan diri. Lepas kita mandi dan berehat, kami turun ke hotel untuk makan malam di sebuah restoran orang Malaysia tau. Dia dari Melaka, Kampung Ceti. Oh, dan pekerja-pekerja dia ni kebanyakan memang menjadi orang-orang Muslim lah di sini. Yang pastinya makanan di sini adalah halal. Ada surprise lah malam ni. Alhamdulillah. Happy birthday. Yang berbahagia buat mengisi majlis. Kita malu pula nak bagi ucapan kat cikgu ni baik-baik. Surprise kan, tak ada lah ni kan, tak ada apa prepare ucapan kan. Terima kasihlah buat suami, buat anak-anak, buat semua lah tiba-tiba dekat sini kan dengan diraihkan satu terima kasih atas doa, kita doa semua ni lah pada umur. Terima kasihlah meraihkan. Happy birthday. Makan malam, kita bergerak shopping lagi ke Malaysia Street. Mestilah semua orang Malaysia kat sini penuh. Okay, hari ini adalah hari keempat kami berada di Ho Chi Minh. Pagi ni selepas sarapan di satu buah restoran, dan lepas makan kita menjalankan aktiviti membeli belah lagi sebelum kami berangkat ke
lapangan terbang Saigon untuk pulang ke Malaysia. Dah sampai di lapangan terbang Saigon Ho Chi Minh dan kami sedang beratur untuk check in bagasi, dan penerbangan kami bertolak daripada lapangan terbang Saigon pada pukul 4.40 petang dan dijangka sampai ke Malaysia dalam 1 jam lebih kurang dalam pukul 7 lebih lah, pukul 7 lebih. Dan terima kasih sahabat-sahabat semua yang telah melihat atau memberi sokongan kepada channel Gadik Lobster. Jangan lupa sahabat-sahabat semua like and subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.